Macam mana ni ayah? Tiket dah habis. Adik nak sangat tengok bola X Kelantan Treble lawan X Pahang 2013. Nak buat macam mana tiket dah habis? Kita tengok lain kali ya, Dek. Lain kali tu bilalah pula dia orang nak buat ya? Okey, kita pusing-pusing stadium dulu, mana tahu ada tiket lebih. Kita boleh beli Ayah, adik nak tengok bola, Adik teringin sangat nak tengok penyerang Kelantan tu, Khairul Fahmi Cik Mak. Dah tak ada tiket, Dek. Nak buat macam mana? Customer. Bang, cari tiket ya bang? Yalah bang. Tiket pula dah habis. Tiket memang dah habis bang. Kat sana barang laku kerah bang. Sebab tu saya ada tiket tambahan bang. Belilah ayah, belilah, ada tiket ni. Untuk perlawanan ni? Yang ni 2 cup antara X Treble Kelantan lawan X Pahang bang. 3 Mei. Hari Sabtu 8.30 malam bang. Oh, nak dua. RM60 bang. Kejap bang. Kat kaunter tadi cakap 10 dengan RM15 je tiket. Yang tu yang lain bang. Yang ni yang saya depan sekali bang. Belilah ayah, belilah. Dia nak tengok bola. Bolehlah, dua. Boleh 2? Dapat tiket. Adik pun dah happy lah tu bang. Yang gerak. Bola tiket? Taklah. Tak boleh beli macam ni tiket. Salah ni. Ini boleh menjatuhkan sukan bola sepak. Habis tu kaunter tiket, dah tak ada tiket habis. Dah habis apa tu bukan kaunter tiket. Sana kaunter tiket. Oh ya ke situ? Saya ingatkan situ. Kaunter tiket buka sampai hari game, sampai malam. Ni dah bagi balik. Saya dah jual dah tadi bang. Duit saya balik. Tak boleh bagi. Duit bagi saya. Tak boleh. Dah. Ikut saya ke balai. Jom ayah. Siapa nak beli tiket saya ni bang? Tak. Bang. Ingat, Bang. jangan beli tiket dengan ulat. Dah. Tiket saya bang.